Assalamualaikum, mana Cha pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okay, alhamdulillah ketemu lagi kita dekat channel aku ni. Alright gang, macam mana hampa tengok tajuk aku ni yang mana aku nak review sebiji kereta premium lah, Hot Wheels premium Porsche. Sebab dia aku minat Porsche kan. So ni antara collection Porsche yang paling baru aku beli lah. Okay, so yang ni Porsche RWB 930. Yang ni dia macam agak keren lah. Dia pun main harga agak yang ni. Okay, so jom aku review dekat apa Porsche RWB 930 ni. Okay gang, so ni Porsche yang aku nak review dekat apa Porsche RWB Porsche 930. Okay, nanti aku cerita lah sebab apa dia main harga kan. Tapi first kali aku nak review dulu dekat apa luaran Porsche kat ni. First kali dia Hot Wheels premium. Macam biasa kalau premium Riders tayar getah Lepas tu dia metal base besi, atas tu besi lah. Okay, so yang ni Silhouette series. Sebab apa? Yang ni dia ada 5 biji kereta dalam dia punya collection ni. Dan 5 biji ni aku dah ada dan aku review dekat hampa nanti. Okay, yang first kali dia ada Super Silhouette Skyline. Lepas tu LB Works McLaren. Lepas tu Nissan 300ZX, Mazda RX-7 SC Pandem. Yang ni Porsche yang aku nak review ni. Dan satu lagi dia ada Chase dia LB Works McLaren 720S ni warna hitam. Tapi yang tu harga gila mahal. Alright, so jom aku review dekat hampa kereta ni. Okay, untuk kereta ni kan dia pun main harga sebab yang aku dapat info masa dia keluar tahun lepas ke 2 tahun lepas, kereta ni masa pre-order ramai orang order tapi dia punya stok sikit. Nak jadikan cerita, bila stok sikit ramai yang mencari Porsche ni. Harga Porsche ni dekat 100 untuk sebiji Porsche ni. Nak jadikan cerita, kalau hampa nak beli sebiji ni rasa macam rugi lah. Better hampa beli 5 biji ni harga dalam 160, 170, 180 macam tu lah. Aku pun sebab nak elakkan kena sampai 100 biji kan, aku beli satu set ni. Sebab dia kalau hampa beli satu-satu untuk sebiji kereta ni jatuh dekat RM45 ke RM50. Hampa bayangkan lah, 50 dah 100 dah. Yang ni pun 50 dah 200. Yang ni 100, 300 untuk sebiji ni. Tapi aku beli 5 ni aku dapat RM180 untuk kereta ni sekali dengan set dia. Okay, sebab apa? Jom tunjuk kat apa smart gila kereta ni. Aku minat Porsche kan. Ni antara Porsche yang paling aku minat dan lawa gila. Dia macam yang ni ada BB cantik dia punya body kit dia. Tengok detail dia, bumper dia. Sumpah lawa gila tengok lampu dia depan. Bumper, lepas tu fender kembang. Sport rim dia chrome. Lepas tu kat belakang dia punya sport rim nampak tu bibak dia dalam. Pakai TE37. Ni kalau aku buka cracker ni aku nak tukar sport rim. Masuk Kalomo kan, lagi lawa. Baik, ni nampak Excel. Okay, so detail belakang ada lampu, spoiler tinggi. Smart gila tu, dia punya exhaust dia cantik tu. Base bawah dia besi. Detail base bawah dia pun cantik. Patutlah ramai cari, harga dia memang mahal ni. So dia punya livery ada tulis 104548 style, tak faham masuk bawah. Tulisan ni bawah ni tak tahu. Siapa tahu kita. Tapi detail dia memang lawa. Color dia color putih lah color dia. Tak ada metallic, tak ada bawah. Dia memang cantik. Okay, so siapa nak beli Porsche RWB 930 ni, aku letak link Shopee kat bawah ni, boleh dapat situ lah. Okay, so kalau ada benda nak tanya boleh komen kat bawah. Jumpa lagi kat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Bye. Assalamualaikum. Mana Cha pagi ni.